Selamat datang ke Kampung Kelantan Lenggong Perak. Tanah bertuah yang menempatkan pusat pengembangan teknologi perikanan juga dikenali sebagai pusat pekasam negara. Di sinilah warisan lama bertemu inovasi baharu. Dari sungai ke dapur, pusat ini menjadi tulang belakang industri pekasam negara, memantapkan tradisi, menjana ekonomi dan memperkasa komuniti setempat. Assalamualaikum Puan. Bersama saya ialah Puan Siti Nur Zahidah binti Yusof. Beliau merupakan ketua pusat di Pusat Pengembangan Teknologi Perikanan dan Pusat Pekasam Negara. Terima kasih Puan kerana sudi meluangkan masa bersama kami dari TV PSI Society Temenggung Kaki. Sama-sama. Bilakah penubuhan pusat ini dan apakah yang mencetus wujudnya pusat ini? Mula-mula sekali pusat ni ditubuhkan ilham daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Pusat ni ditubuhkan pada 1 Julai 2010 di mana masa tu ada pertandingan memasak di negeri Kedah. Peserta daripada Lenggong mendapat nombor 1 semasa pertandingan tu dan mereka mengetengahkan produk pekasam semasa memasak lah. So Tun Dr. Mahathir ni dia berfikiran kenapa tak ditubuhkan satu pusat khas untuk pekasam di Lenggong lah. Sebabnya Lenggong ni memang terkenal dengan pekasam lah. Apakah peranan utama Pusat Pengembangan Teknologi Perikanan atau dikenali juga sebagai Pusat Pekasam Negara ini? Okey, peranan utama pusat ni adalah untuk memperkenalkan kepada usahawan-usahawan tentang cara bagaimana kita nak hasilkan produk pekasam dengan lebih bersih, dengan lebih orang kata penjadian dia lah. Sebabnya pekasam ni dia melibatkan proses penapaian. So sekiranya first step untuk kita buat pekasam tu daripada ikan tu, sekiranya daripada first step lagi proses tu tidak menjadi, ikan pekasam kita memang hasil dia memang tak akan menjadi. So peranan kami kita mengajar dan juga kita membuat khusus kepada peserta-peserta ataupun usahawan-usahawan di sekitar Lenggong lah masa awal-awal penubuhan dulu. Dan sekarang peranan kita lebih meluas. Kita tidak tertakluk pada usahawan-usahawan di sekitar Lenggong. Kita juga dijemput untuk memberi khusus dan juga bercerita tentang cara bagaimana untuk menghasilkan pekasam kita ada dekat Negeri Sembilan, kita ada Kedah, Pahang, Perlis dan seluruh semenanjung Malaysia lah. Diorang akan menjemput kita untuk memberi ataupun membuat khusus ataupun demonstrasi berkaitan dengan pekasam. Selain dari juga berperanan untuk menghasilkan produk-produk inovasi yang berasaskan ikan air tawar. Okey, so pusat kita dah ada produk inovasi dah banyak dah lah, dan kita juga ada membuat khusus kepada usahawan-usahawan yang berminat. Kita ada buat khusus filet tilapia breaded, kita ada sate tilapia, kita ada kebab tilapia, pizza tilapia dan macam-macam lagi lah produk-produk yang berasaskan ikan air tawar. Bagaimana sambutan masyarakat setempat dan sejauh manakah pusat ini telah membantu masyarakat setempat terutamanya dalam penghasilan pekasam? Okey, awal-awal penubuhan dulu memang pusat kita memang mendapat sambutan yang baik lah oleh masyarakat-masyarakat setempat lah. Mereka mengalu-alukan lah kedatangan kami dan ramai yang berpusu-pusu datang nak tahu apa hikmat nasihat yang kita boleh bagi pada usahawan-usahawan di sekitar ni lah. So kita terus memberi bimbingan lah. Contohnya macam Kiah Pekasam, daripada awal tahun penubuhan pusat ni memang kita bimbing usahawan Kiah Pekasam tu sehingga sekarang dia boleh berdiri dengan kaki sendirilah. Dan juga saya mendapat info daripada dia pekasam-pekasam dia tu ada di ekspor lah ke negara-negara jiran. Okey. Apakah harapan Puan terhadap kelangsungan pusat ini? Okey.
Harapan saya sudah semestinya lah kita nak menghasilkan produk-produk lain yang memberi pulangan hasil lumayan kepada usahawan-usahawan lah. Okey, kita sentiasa membuat R&D lah tentang produk-produk yang bernilai tinggi yang mana diterima oleh masyarakat dan juga orang kata boleh memberi impak positif lah kepada usahawan-usahawan yang berminat untuk mengambil ataupun belajar cara macam mana untuk menghasilkan produk-produk hasil daripada R&D. Nak berkembang lagi lah. Dan dulu kata buat kecil-kecilan kebesaran, lepas tu buat jualan dekat galeri. Sekarang nak luar lagi pada galeri. Ya. Pusat Pengembangan Teknologi Perikanan Kampung Kelantan bukan sekadar pusat ilmu, tapi lambang kekuatan komuniti, warisan bangsa dan kemajuan teknologi dalam satu hidangan istimewa rakyat Malaysia. Ya, betul tu Mia. Di sinilah lahirnya generasi baru pewaris Pekasam, lebih bersedia dan lebih berdaya saing. Pekasam, warisan rasa dari desa ke dunia.